Kali ni aku nak bawa hampa satu lagi pot best makan petang area Alustaq, Batu 3 Jalan Lagak. Apa perasan kot video sebelum ni aku dah biasa sampai kat sini. Macam-macam menu ada atas meja tu. Ni famous dengan aneka sup, bihun, kotiau mi, nasi sup pun ada. Menu lain, chow kotiau, kotiau goreng, bakso hampa kena try. Western pun ada kat sini. Dekat mana? Dekat Aira Western lah. Mana lagi? Harga pada bagi sangat-sangat berpuntutan. Jom kita makan. Kalau singgah sini wajib makan lah. Bihun sup campur dah. RM RM10. Portion jangan habak lah. Memang puas hati sangat. Yang bakso pula wajib hampa try. Abang Ki bukan peminat bakso, peminat tegar. Tapi sambal dia dengan daging dia buat kita boleh repeat. Yang ni main sini memang cari bakso saja. Memang sedap weh. Sambal dia memang padu. Yang nak makan berat, apa boleh ambil nasi sup ni. Sup mereka memang boh tak kira. Daging banyak tu. Apa nanti dapat macam ni juga. Next King Chow Kotiau. Ada telur mata kat situ, ada udang. Kicap dia cukup rasa, masin semua cukup. Ada pedas sikit saja. Tapi kotiau goreng dia paling aku suka kat sini. Kotiau goreng sebelum ni tak ada. Kali ni kita makan kotiau goreng dah. Memang ngam elok. Yang mana bawa family, kokok anak nak makan western. Western pun ada ni, chicken chop dia baru RM RM12 saja. Dan satu lagi meatball, 10 biji meatball kat situ baru RM8 saja. Berbaloi dengan rasa semua. Untuk ayak pula, mojito RM RM5, green tea baru RM4. Satu kad besar tu pada bagi sangat murah dah kot. Apa boleh pakat-pakat main dekat Aira Western Batu 3 Jalan Lagak. Buka setiap hari kecuali hari Rabu 3 petang 11 malam. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Alustaq, peace.